Tengok ni aku tukar spot baru ni. Rika. Ada ikan apa ni? Liuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di HQQH TV. Okey kawan, sekarang ni aku berada dekat spot sini Letih orang motor jalan teruk. Aku nak pergi spot satu lagi sebenarnya, tetapi aku rasa macam nak cuba dekat spot sini dulu. Ni cadangnya nak cuba kat sini tengok. Tak tahulah sebab aku tak pernah cuba lagi dekat spot sini. Dekat atas sana ada lagi spot atas sana, tapi aku malah pergi jauh. Satu jalan teruk aku tak suka. Tak larat jalan teruk ni. Kalau motor scrambler sedap lah. So apa-apa pun aku nak cuba dulu dekat spot sini ni. Moga-moga ada dekat sini ikan. Nak cuba tengok. Macam cantik ke spot lah. Tak tahulah kan ada ikan tak ada. Untuk kondisi air tak keruh sangat, tak jernih sangat. Memang lawa. Lepas tu dia tak besar, tak kecil. Macam tu. Memang sedang-sedang lah. So aku nak cuba baling kat sana. Okey kawan, aku nak siap-siap dulu. Lepas tu kita terus buat balingan kat sana. Umpan macam biasa, umpan perut ayam, usus ayam yang perap tu. Lepas tu perambut kita kaya banyak-banyak. Okey jom kita cuba. Kita cuba kat situ. Okey, aku dah siap pasang. Jom kita cuba tengok. Mana tahu. Ada seekor dua Lama dah tak tarik ikan ni. Aku sebenarnya kawan, mancing ni dekat sini lah kan. Spot mancing banyak kawan. Kadang-kadang tu aku buntu, aku tak tahu nak pergi spot mana. Spot mancing terlampau banyak. Allahuakbar. Terlampau banyak lah. Tempat mancing best-best memang banyak sini. Sampai tak tahu nak pilih kadang aku bangun pagi aku nak pergi spot mana ke ni terlampau banyak. Okey kawan, jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bismillah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'man nasir. Bismillah. Aku tak tahu spot sini sangkut ke tak. Kita cuba dulu sebab tak pernah lagi Tak pernah lagi cuba kat sini. So kita tengok dulu. Kita tengok reaksi ikan kat sini. Sementara tu aku nak makan dulu. Aku selalunya mancing bawa 2 batang joran. Tapi yang selalu aku pakai satu. Sebab tu aku ada je mancing sebenarnya. Ada berapa kat rumah? 5. 5. Bukan aku nak bangga lah. Mungkin ada lagi banyak kan orang pancing. Tapi kat rumah tu ada 5 mancing. Tapi tak tahu kata kalau bawa pun satu juga pakai. Itu jadi aduh macam udang Aku tengok nanti aku rasa nak bahagi ke orang mancing-mancing aku. Tak pakai pun nanti Allah tanya korang tahu tak. Mancing banyak-banyak tu buat apa? Apa tak pakai? Allah tanya. Bukan tak tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillah. Silmak. Bukan nasi goreng. Tak bunyi pun. Selalunya kalau baling terus bunyi. Belum bunyi kot.
Aku nak beli nasi lemak. Nasi lemak tak ada. Tak apalah. Makan je. Aku nak menjamu selera sekejap kawan. Nampak gayanya spot yang baru disinggah ni. Tak mau makan lah kawan. Dari tadi aku tunggu. Dah setengah jam lah aku tunggu ni. Setengah jam ke dekat sejam dah aku tunggu. Tak mau makan. Aku baling sana pun tak nak makan. Aku baling dekat sini pun tak nak makan. So jom kita pindah spot. Spot kedua kawan. Spot kedua. Dah baling lah tu. Baru sampai di spot yang kedua. Baru baling. Tengok. Dah ada makan tu. Masa aku baling tadi aku tak ada lah nak rakam. Malas aku. Aku baling lah. Ada sekejap lagi baru kita tarik. Tengok ni. Ni aku tukar spot baru ni. Rikan. Ada. Ikan apa ni? Yuk. Bawah aku pergi bawah ni. Lepas bawah sana aku pergi. Sebab situ tadi ada kayu. Ni bawa aku sampai spot ni kawan. Bau. Lama tak naik bau saya ni. Jenuh hari ni tukar-tukar spot. Dekat atas tadi langsung tak ada. Dia tarik tadi macam patin tu tarik tu. Aku ingat kau patin dah. Dapat juga. Yang tu tadi kat lubuk sempur. Lubuk India tu. Ni. Lampam tu. Tapi tak rakam sebabnya tahulah. Makan pun gede-gede sudah tarik tengok. Mana belayar aku susah ni. Apa? Lepas. Kan. Kuning. Gemuk. Dapat juga kawan. Dia tarik kalau tengok tadi tarik melengkung-lengkung, menunduk. Mula-mula aku tak buat rakaman pula, saja test lah. Buat tengah hari lah. Dapat juga seekor. Boleh lah. Try sekali lagi. Ingat aku patin. Nampak macam ada patin ni kalau air macam ni. Pasal umpan je.
Okey kawan, kita tunggu lagi. Tengok ada tak lagi bau. Tadi masa dia tarik tadi aku dah tengah kopek ni ya, mangkor. Roya ni. India bagi aku 5 biji kau dah bagi. 2 biji yang kecil, 2 biji dapat lah 3-4 ulas tu. Dapat makan. 3-4 ulas kau dapat lah. Yang ni aku rasa ni bau buang buruk ni. Buah ni bau jatuh mula tu dah buruk-buruk sikit tu. Tengah duk kopek buah ni lah. Tengok menunduk. Tengok tak menunduk lagi lah. Patin ke? Lama tak dapat patin ni. Okey kawan, hari ni dapat 2 ekor je. Dekat atas tadi Sungai Selim. Seekor lampam tu. Lupa tak rakam sebabnya tak ada mood nak rakam. Sebab dia makan tak terasa, angkat-angkat terus ada. Lepas tu ni ni tadi. Ni pun tadi aku sampai, aku dah banyak dah tukar spot sebenar. Aku pergi sana, pergi sini, pergi sana. Bila aku pergi sana, pergi sini, pergi sana, sini, aku dia jadi malas nak buat rakaman. Memang je dah jadi malas lah. Lepas tu sampai sini tengok ada ikan makan. Ni baung tadi. Besar kok ni. Besar lengan aku ni ha. Ni je lah hari ni kawan. Dah malas dah aku. Satu lagi aku ada kerja sikit. Tu aku jadi macam tak ada mood sangat tau. Malah nak pergi lagi spot-spot yang hardcore. Relax dulu. Esok anak sukan lagi. Anak sukan pula dah. Anak ada hari ulang tahun, hari akhir tahun. Nak cuti sekolah lah. Esok kena pergi ke sekolah. Nak buat video ni sebenarnya dia kena otak free tau. Bila otak free tak ada apa masalah kan. Baru seronok buat video. Kalau kita ada banyak macam perkara kita nak buat, jadi kita tak boleh nak buat. Jadi macam mana tu? Siapa-siapa pun yang buat video dia tahu lah macam mana situasi. Dia kena otak kita dia relax, sedar. Tak ada apa yang kita nak buat kan. Tak ada apa yang kita nak buat. Memang sedap buat video. Dia mood dia lain. Dia ada mari lah idea yang kita nak buat, nak cakap apa semua kan. Kita nak pergi spot mana apa semua. Mood kita nak mancing hari tu dia jadi sedap. So ni je lah hasilnya hari ni. Okey, Alhamdulillah. Tadi tu aku duduk kat bawah sana. Pancing aku atas ni, aku duduk bawah sembang dengan tu. Ada cik tu, polis pencen. Tu dia polis pencen. Polis pencen Sli River. Nyembang dia lama tak jumpa. Sembang kejap dengan dia. Mengadu ikan tak rupa nak ada sekarang. Lepas banjir pun kan. Lepas banjir dia kurang sikit ikan. Tak tahu kenapa. Air pun sejuk ni. Air Sungai Bernam ni kalau sejuk dia tak berapa nak galak ikan. Sungai Bernam ni. Sungai Bernam ni PN dia lain sikit. Mengado lebih. Mengado dia. Sungai Bernam nak air panas lah, nak air jernih lah, nak air berkerak lah. Sungai Bernam. Ni air sejuk ni. Sungai Bernam ni macam-macam. Air dalam sangat tak embuh. Masalah tu Sungai Bernam ni. Mengado Sungai Bernam ni. Dia tak macam Sungai Selim. Sungai Selim sejuk ke panas ke kan. Mesti lah. Kalau ada ikan mesti makan je. Sungai Bernam ni dia lain sikit dia. Hari ni kira tak kumpau lah hari ni. Hari ni kira ada lah ikan. Dapat
dapat rezeki makan durian India tu bagi tadi. Tengok hari Abu hari Khamis, insyaAllah hari Khamis ada nak cari juga ikan banyak sikit di belah bawah lah. Okey kawan, kita jumpa lagi di next video yang akan datang, episod yang akan datang. Moga-moga episod yang akan datang ni ada lagi ikan yang banyak besar. Okey, Assalamualaikum.